Kepada anda sebagai pengundi, kita perlu bertanya, adakah dakwaan yang dibuat itu disokong oleh fakta? Adakah terdapat perubahan kepada perlembagaan yang sedia ada? Menjejaskan kedudukan orang Melayu dalam negara demokrasi adalah penting untuk membezakan antara persepsi, retorik politik dan tindakan sebenar kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya di Kontis Jagat pada kali ini. Kita akan membincangkan tentang berkenaan dengan pilihan raya Negeri Sembilan yang tinggal lagi beberapa hari saja akan berlangsung untuk semua rakyat-rakyat di Negeri Sembilan khususnya. Tempoh kempen 2 minggu dan insya-Allah saya akan berkongsi dengan anda beberapa perkara isu-isu semasa mengenai dengan Negeri Sembilan. Dan teruskan subscribe di Kontis Jagat. Dan selamat datang kepada anda yang baru mendengar. Semoga dapat kita berkongsi bersama-sama mengenai fakta dan kisah-kisah politik yang mungkin tidak ada di luar sana. InsyaAllah saya akan berkongsi beberapa perkara-perkara dan segmen-segmen. Dan kita akan bincangkan mengenai pilihan raya Negeri Sembilan 2026. Yang sudah tentu semakin hampir. Tinggal lagi 1 hari setengah pada 1 hari bulan Ogos 2026. Sabtu ini mereka akan keluar. Dan penghujung kempennya, persoalan besarnya yang bermain di fikiran ramai sekarang ialah siapa yang bakal membentuk kerajaan Negeri Sembilan. Adakah Barisan Nasional bersama dengan rakan gabungannya yang tidak rasmi iaitu Perikatan Nasional iaitu PAS atau terus Perikatan Harapan mendapat mandat seperti sebelum ini ataupun pembangkang bersatu berjaya mengubah landscape politik di Negeri Sembilan. Jadi pelbagai persoalan dan rakyat sedikit keliru perjalanan semasa ketika ini. Dan dalam episod kita yang akan saya kupas bersama-sama dengan anda beberapa isu utama yang hangat diperkatakan. Sebelum itu, ini ialah analisis dan pandangan berdasarkan perkembangan-perkembangan semasa. Dan juga saya berharap penonton-penonton semua, pendengar-pendengar semua menilai setiap maklumat-maklumat ini secara tulus, kritis dan juga kita ambillah positif. Kerana ini adalah politik. Usahlah kita bergaduh kerana politik, tapi kita mengambil perkara-perkara yang penting dalam perjalanan politik ini. Apa yang paling dirasai rakyat ketika ini? Jika kita bercakap dengan rakyat di kedai kopi ketika ini, ataupun di pasar-pasar, ataupun di media sosial, beberapa isu sering timbul. Yang pertama, sudah tentu kos sara hidup. Itu yang saban hari dan saban waktu diungkapkan. Ramai yang merasakan tekanan akibat kenaikan harga barang, keperluan, kos makanan, macam biasa, sewa rumah, perbelanjaan harian, terutama golongan-golongan muda yang banyak bercakap tentang peluang pekerjaan. Biasalah, gaji nak kena yang baik, ekonomi nak kena bagus, ya. Itu perkara biasa mengenai rakyat-rakyat yang ada ketika ini. Jadi, pengundi nak tahu wakil rakyat ini mudah tak ditemui. Akan datang bila dah menang. Bukan sekadar muncul ketika musim pilihan raya. Jadi, bagi ramai pengundi-pengundi, mereka tidak lagi mahu melihat logo parti dah. Mereka mahu melihat prestasi, kehadiran di kawasan dan cara menyelesaikan masalah-masalah harian di tempat mereka. Itu yang rakyat nak tahu ketika ini. Sebab siri-siri pilihan raya ini memberi mereka terbuka untuk berfikir dengan lebih baik untuk memilih pemimpin-pemimpin yang ada. Berkenaan peluang, siapa yang mempunyai peluang di dalam pilihan raya Negeri Sembilan ini? Ramai yang bertanyakan, parti mana yang akan menang? Jawapan jujurnya ialah tiada siapa yang boleh memastikan keputusan kemenangan ini selagi sebelum semua undi dikira selepas 1 hari bulan 5 petang hari itu. Kerajaan sekarang sedia ada yang memerintah sebelum ini Perikatan Harapan akan berhujah bahawa mereka mempunyai pengalaman mentadbir dan rekod pembangunan yang baik selama ini, iaitu Perikatan Harapan. Tapi waktu yang sama pihak lawan pula akan mengatakan sudah tiba masanya untuk perubahan, pembaharuan di Negeri Sembilan. Dalam pilihan raya ni, pengundi atas pagar sering menjadi penentu.
saya pernah katakan di dalam pilihan raya negeri Johor sebelum ini, jika mereka keluar mengundi dalam jumlah yang besar, keputusan boleh berubah di banyak kerusi. Jadi, tumpuan bukan sahaja kepada penyokong-penyokong tegar yang sedia ada untuk setiap parti, tetapi juga kepada pengundi-pengundi yang masih membuat pertimbangan. Nak keluar mengundi ke tak nak mengundi yang mana satu, dan ada yang buat pertimbangan pada saat-saat akhir. Jadi, kita lihat perkara itu antara perkara yang penting. Dan waktu yang sama ketika ini, isu tabung haji. Kita ambil masa pendek sikit. Satu lagi topik yang kembali dibincangkan, isu tabung haji. RCI. Sudah pasti semua tahu. Institusi ini amat penting kepada umat Islam di dalam Malaysia. Kerana institusi ini mengurus simpanan dan urusan haji berjuta-juta pendeposit. Jadi dalam kempen politik ni, isu tabung haji ni sering dibangkitkan oleh pelbagai pihak dengan tafsiran dan hujah yang berbeza. Jadi sebagai pengundi Negeri Sembilan, terutamanya ketika ini, anda perlu membezakan antara kenyataan politik ataupun dakwaan dan atau keputusan rasmi pihak berkuasa. Laporan telah dibentangkan. Jadi, fikirkanlah. Apa yang paling penting ialah memastikan institusi awam ini diurus secara telus, berintegriti dan sentiasa menjaga kepentingan pendeposit yang ada. Sudah tentu rakyat berhak bertanya soalan dan mengharapkan jawapan yang jelas daripada mana-mana pihak yang pastinya memegang amanah ketika ini. Kita berharapkan isu RCI ini anda bijak untuk menilai segala informasi yang ada, nilai dengan baik. Kita nak pergi sekejap kepada persepsi terhadap Barisan Nasional. Tidak dapat dinafikan Barisan Nasional ini masih menjadi antara parti utama dalam politik Malaysia ketika ini. Namun, seperti parti-parti lain, Barisan Nasional turut berdepan dengan kritikan. Terutamanya kritikan daripada sebahagian pengundi yang berpendapat BN ini, Barisan Nasional ini masih perlu membuktikan bahawa parti itu telah berubah dan belajar daripada pengalaman yang lalu. Ialah, semua maklum, Barisan Nasional pernah kalah pada PRU dulu. Ada juga penyokong yang berpandangan Barisan Nasional mempunyai pengalaman mentadbir. Jenteranya bagus. Yang ada ramai ahli, kukuh. Ada cakap calon berpengalaman. Tapi hakikatnya persepsi terhadap mana-mana parti yang ada ni bergantung kepada pengalaman. Keutamaan dan penilaian setiap pengundi itu penting. Dalam negara demokrasi, adalah lebih baik menilai semua parti-parti yang ada ni menggunakan ukuran yang sama lah. Lihat calonnya, dasar partinya, integriti, dasar-dasar yang ditawarkan dan paling penting adalah kemampuan menyelesaikan masalah rakyat kerana mereka ini adalah wakil rakyat bila menang nanti. Jadi, anda kena fikir dengan bijak sebelum anda memilih pada pilihan raya akan datang. Sedikit isu berkenaan dengan DAP, Orang Melayu dan politik persepsi. Ini yang selalu lagi satu isu yang sering menjadi bahan-bahan kempen. Perkara ini kita melihat kedudukan DAP dalam kerajaan ketika ini. Dan persoalan yang sama, ada orang Melayu berada dalam keadaan terancam. Itu persoalan yang saya selalu cakap. Melayu terancam bila bersama dengan DAP. Isu ini bukanlah isu baru. Ia telah digunakan dalam tempoh kempen pilihan raya sejak sekian lama. Ada pihak yang berhujah bahawa pengaruh DAP ini dalam kerajaan boleh memberikan kesan ataupun kepentingan tergugat untuk orang Melayu Islam. Bahasa Melayu, ada yang bercakap tentang bahasa Melayu dan institusi Raja Melayu dan sebaliknya.
DAP berulang kali menafikan dakwaan tersebut dan menyatakan bahawa mereka ni menerima perlembagaan persekutuan termasuk dengan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Sudah tentu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan itu yang diucapkan seringkali oleh DAP. Sudah pasti juga institusi Raja Melayu menjadi tunjang utama dalam pentadbiran di negara ini. Kepada anda sebagai pengundi, kita perlu bertanya beberapa soalan. Adakah dakwaan yang dibuat itu disokong oleh fakta dan dasar kerajaan? Adakah terdapat perubahan kepada perlembagaan yang sedia ada? Bak kata orang meratip-ratip lah apa semua kan. Menjejaskan kedudukan orang Melayu. Adakah dasar-dasar kerajaan ini benar-benar berubah seperti yang didakwa? Jadi dalam isu ini, lebih banyak dimainkan sebagai strategi politik. Isu kaum Cina dan Melayu ini. Jadi sentimen-sentimen ini pengundi harus bijak. Dalam negara demokrasi adalah penting untuk membezakan antara persepsi, retorik politik dan tindakan sebenar kerajaan yang kerajaan dah buat, iaitu Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi pengundi berhak menilai sendiri berdasarkan rekod pentadbiran kerajaan itu. Rekod pentadbiran dan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan yang sedia ada. Dan anda boleh semak bukti-bukti kenyataan-kenyataan kerajaan yang sedia ada. Jadi saya dekat sini nak menyatakan kepada anda semua, terutama pengundi-pengundi Negeri Sembilan, selamat mengundi pada 1 hari bulan nanti. Isu-isu yang ada ketika ini, kalau anda lihat tentang parti bersatu bertanding sendiri, Pakatan Harapan sudah pasti Kerajaan Persekutuan meneruskan kecemerlangan di Kerajaan Negeri Sembilan, iaitu Menteri Besar yang sedia ada ini agak lengkap pentadbiran selama bertahun-tahun sebelum ini. Dan kenapa terjadinya pilihan dari Negeri Sembilan ini? Ramai yang umum tahu. Anda harus bijak menilai parti mana yang harus anda pilih. Parti Kerajaan Persekutuan sekarang melaksanakan dasar-dasar yang baik untuk rakyat. Barisan Nasional agak berubah 360 selepas pilihan raya negeri Johor. Mereka merasakan diri mereka sekarang agak kuat. Boleh berdiri, boleh mengambil undi Melayu, mengadakan hubungan kembali bersama dengan PAS. Makna kata undi Melayu semua harus bagi kepada Barisan Nasional. Penyokong PAS pula mengatakan semua undi harus bagi kepada Barisan Nasional. Jadi Barisan Nasional waktu yang sama mereka berada di dalam Pakatan Kerajaan Perpaduan di peringkat federal, tetapi di Negeri Sembilan agak agresif menyatakan beberapa kenyataan-kenyataan yang rakyat sendiri macam pelik. Jadi saya yakin pilihan di Negeri Sembilan ini tempat yang baik untuk anda memilih wakil rakyat yang baru. Undilah dengan bijak, pilihlah parti yang anda rasa boleh membawa pembaharuan ataupun membantu rakyat dengan lebih baik. Kerja-kerja rakyat sebelum ini yang Negeri Sembilan, wakil rakyat yang ada, Menteri Besar Aminuddin dan juga rakan-rakan yang lain, mungkin anda boleh menilai dengan lebih baik apakah yang berlaku sebelum ini. Jangan terpengaruh dengan perkara-perkara yang baharu yang hanya untuk mengambil hati rakyat. Dengan itu, saya kira kita fikir bersama-sama dan kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Jangan lupa untuk terus menyokong Konti Sejagat secara santai. Daripada Konti Sejagat, saya Mizan Adi Makno. Selamat mengundi kepada seluruh rakyat Negeri Sembilan. Mudahan dapat kerajaan yang baru dan wakil rakyat yang betul-betul anda mahu mentadbir di kawasan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.